Semalam kita bergerak daripada KL menuju ke Harbin, di mana Harbin ni adalah satu tempat di mana Zeekr menguji kereta mereka dalam cuaca sejuk. Dan sebenarnya Zeekr pun tak perlu buat bersusah payah menguji kereta mereka di cuaca sejuk, sebab kat Malaysia kita memang sebenarnya panas. Tetapi untuk menunjukkan kemampuan kenderaan Zeekr ni melebihi daripada luar biasa ataupun beyond expectation, Zeekr memang sengaja membawa Mekanika Malaysia dan beberapa media lain ke sini, di mana cuaca yang kalau korang tengok kat sini belakang ni memang bersalji dan suhu negatif 20 ke 25. Dan di sini kita nak menunjukkan ataupun nak menguji keupayaan kereta Zeekr, di mana kereta elektrik ni seperti yang kita tahu, dia ada keterbatasan, dia ada kelemahan bila kita lalu ataupun memandu di kawasan sejuk. Yang pertama, bateri dia memang menjadi tak stabil. Dia nak discharge tu lambat, dia nak charge pun lambat. Lepas tu pula dalam setengah keadaan macam ni, bila kita tengok dalam keadaan bersalji, sebenarnya traction antara tayar dan permukaan jalan tu memang kadang-kadang sangat minima. So di sini juga kita nak menguji model 7X, 7GT dan juga 9X di atas permukaan yang sangat licin, di mana kita boleh menguji sistem all-wheel drive, kita boleh menguji snow mode dan kita boleh menguji pelbagai aksesori ataupun keupayaan kenderaan Zeekr ni dalam keadaan yang sangat ekstrim. Kalau korang tengok memang sangat ekstrim ni. Traction control. Di mana kalau kita tengok, kalau sesetengah kereta yang ada software yang biasa-biasa je, motor elektrik tu bila kita bagi instant torque, dia akan spin saja. Kalau kat sini kita nak tengok macam mana Zeekr punya kenderaan beroperasi melalui salji yang keadaan mencabar macam ni. Betul salji, bukan saya ni, memang salji. Okey, seperti biasa kepada penonton yang baru jumpa channel Mekanika, boleh tekan like, boleh tekan subscribe, boleh tekan share dekat YouTube, Facebook, TikTok dan juga Instagram Mekanika Malaysia. Okey, untuk ujian pertama kita akan buat lalu track menggunakan Zeekr 7X. Track ni memang tak silap saya di atas salji, di atas sungai tak silap saya. Kat belakang tu memang sungai, saya rasa mungkin ni tebing sungai lah. Dan hanya kita menggunakan tayar salji kalau tak silap saya, winter punya tayar lah. Dan kami akan menguji macam mana respon steering, respon brake, brake regenerative dan juga respon pedal. Sebab kesemua ini, kalau kita ingat kereta yang baru-baru ni dia menggunakan architecture ataupun software defined base. Maksudnya semua kereta ni perkakasan dia, hardwarenya, bagaimana dia beroperasi adalah bergantung bagaimana software itu ditala. Kalau software tu ditala bagus, maksudnya steering, dia punya brake, dia punya acceleration sangat baik. So saya akan drive dulu, nanti saya akan komen di hujung video nanti. Kami dah test drive Zeekr 7X di atas litar yang telah direka khas di atas sungai bersalji tadi. Dan saya bawa lebih kurang 2 lap lah tadi. Satu lap dalam keadaan ESP yang normal dan satu lagi lap dalam keadaan ESP Sport. Dan apa yang saya boleh katakan, walaupun sebenarnya saya tak ada langsung pengalaman memandu di atas salji, memandu Zeekr 7X di atas permukaan salji sebenarnya sangat-sangat senang. Dalam pemerhatian saya, daripada kita punya input pada throttle, pada steering dan juga pada brake, semuanya boleh berlaku dalam keadaan natural dan terkawal. Dan dalam second round ataupun dalam mode sport tadi, saya juga sempat melakukan beberapa drift secara tak sengaja, di mana saya telah memberikan power input dan memberikan pembetulan steering yang sedikit lah. Tapi nampak jugalah buat drift tu di dalam atas permukaan yang bersalji. So apa yang saya boleh khususkan ataupun rumuskan di sini adalah Zeekr 7X sebenarnya menunjukkan keupayaan yang sangat luar biasa bila dipandu di atas permukaan yang licin dan bersalji. Dan sepanjang kami pandu uji tadi dalam tempoh yang singkat, langsung tak ada power loss ataupun orang kata perkara-perkara yang pelik yang menunjukkan SUV elektrik ini melalui masalah disebabkan oleh cuaca. Semuanya berlangsung dalam keadaan yang sangat baik. Okey, ini hari kedua kami berada dekat Harbin, di mana suhu kalau kita berada di luar bangunan
dia boleh mencecah negatif 25. Bagaimana suhu boleh mempengaruhi prestasi sebuah kereta elektrik? Ujian yang kita nak buat pada hari ini, Zeekr membawa kami dekat Harbin, di mana Harbin ni memang terkenal dalam keadaan cuaca yang sangat sejuk lah. Dan keadaan ini boleh menyebabkan kalau kereta elektrik tu tak direka dengan baik, dia menyebabkan kemerosotan kuasa bateri, kemerosotan kepada motor elektrik dan cengkaman kepada sistem jalan dah licin. Jadi cengkaman tu tak ada untuk antara tayar dan juga permukaan jalan sebab jalan dah bersalji kan. Dan satu lagi, bagaimana bateri tu nak menguruskan heat management yang terhasil daripada kereta dan untuk memanaskan penumpang. Jadi perkara-perkara itu kita akan uji pada Zeekr 7 GT. Okey, seperti yang saya sebut tadi, ini adalah Zeekr 7 GT. Dia sebenarnya adik-beradik kepada Zeekr 7X. Dan kalau kita tengok, hanya perbezaan luaran saja yang membezakan antara Zeekr 7 GT dan juga Zeekr 7X. Kalau kita tengok sekali imbas, reka bentuk Zeekr 7 GT ni sebenarnya lebih kepada shooting brake. Itu adalah nama baru kepada desain bentuk wagon. Dan apabila dia dah menjadi wagon, secara automatiknya kereta ni berada lebih rendah daripada permukaan jalan, lebih panjang, dan dia punya bonet belakang tu ataupun ekor dia tu jadi lebih jatuh ke bawah. So dia sebenarnya adalah terjemahan baru untuk sebuah kereta wagon ataupun sport wagon. Dari segi platform, kereta ini menggunakan platform arkitektur 800 volt, dibekalkan dengan bateri sebesar 75 kWh. Untuk sekali charge penuh, dia boleh memberikan jarak perjalanan sehingga 650 km CLTC. Dan untuk varian pula, mungkin yang kita ada depan kita ni sebab dia menggunakan varian all-wheel drive. So varian ni menghasilkan lebih kurang 646 PS dan 710 Nm torque. Pecutan dibuat daripada 0 ke 100 dalam masa 5.1 saat sahaja. Okay, agak mengagumkan untuk kereta macam ni. Walaupun nampak dia macam cantik, eksekutif, tapi prestasi dia boleh tahan. Tengok. Untuk operasi di kawasan yang beroperasi sejuk ataupun mempunyai suhu sejuk, Zeekr 7 GT ini diberikan satu lagi ciri, iaitu sebagai ciri thermal management ataupun heat pump, ataupun dalam bahasa yang digunakan oleh Geely ialah global thermal management, di mana haba daripada bateri tadi akan disalurkan ke dalam kabin untuk memanaskan kabin dan digunakan untuk sebagai pergagasan lain seperti pemanasan untuk bahagian steering dan juga pemanasan untuk di bahagian cushion. Untuk ujian yang kami lakukan semalam, ada beberapa aspek yang kami pandu uji, iaitu macam mana kereta ini boleh dipandu dengan senang di atas permukaan bersalji. Yang pertama, dia menawarkan speed sensitive steering. Yang kedua, dia menawarkan brake intelligent power. Serta yang ketiga ialah snow mode, di mana kalau kita menggabungkan ketiga-tiga mode ini dalam satu pemanduan, dia memberikan kawalan yang mutlak ke atas kereta ini, menjadikan kereta ini sangat senang untuk dipandu walaupun dalam keadaan yang sangat mencabar. Perbezaan itu menjadi sangat ketara apabila kami cuba mematikan sistem ESC dan cuba memandu sendiri kereta ini tanpa bantuan elektronik yang diberikan oleh Zeekr. Ternyata kami memang tidak boleh memandu dan sangat-sangat sukar untuk memandu kereta ini tanpa bantuan elektronik dan juga bantuan sistem lain daripada sistem pemanduan Geely. Ini menunjukkan bahawa coding yang digunakan oleh Geely untuk mengawal motor elektrik, untuk mengawal sistem brake dan mengawal steering adalah cukup bagus, menjadikan kereta ini sangat senang untuk dipandu walaupun untuk pemandu amatur macam saya. Salah satu lagi kereta SUV yang akan ditawarkan oleh Zeekr, iaitu Zeekr 9X. Berbanding dengan model-model yang lain, Zeekr 9X memang datang dengan satu teknologi baru yang agak istimewa. Dan untuk teknologi Zeekr X, dia ditawarkan dengan teknologi 900 volt dan juga sistem PHEV 3 motor.
Okey, dari segi platform yang digunakan adalah platform 900 volt. Ya, ini kali pertama saya mendengar ia menggunakan sistem platform 900 volt, di mana kebanyakan kereta lain menggunakan sistem 800 volt. Dia digabungkan dengan satu lagi enjin 2.0 super hybrid electric engine. Untuk kereta ini, dia menggabungkan sistem bateri 55 kilowatt yang boleh memberikan jarak perjalanan elektrik sebenarnya sejauh 300 km ataupun 75 kilowatt yang memberikan jarak perjalanan sehingga 355 km. Bateri yang digunakan adalah bateri LFP dan dari segi saiz yang kuasa yang ditawarkan, ia menyamai sebuah kereta elektrik yang biasa cuma dengan keupayaan PHEV. Untuk jarak perjalanan, kereta ini boleh memberikan jarak perjalanan sehingga 1200 km. Manakala untuk mengecas bateri ini daripada 10% kepada 80%, ia hanya mengambil masa sekitar 9 minit sahaja. 9 minit saja tuan-tuan untuk mengecas kereta ini. Okey, sekarang kita memandu uji Zeekr 9X. So yang specialnya pasal kereta ni adalah dia punya sistem. So dia menggunakan platform 900 volt dengan 3 motor dan 1 enjin. So gabungan 3 motor dan 1 enjin ni menghasilkan lebih kurang sekitar 1400 PS. So sangat-sangat berkuasa untuk sebuah SUV yang hampir beratnya melebihi 3 tan ataupun 3000 kg. Tapi dari segi pecutan, dia masih lagi memecut dari 0 ke 100 dalam masa 3.1 saat. Dan apa yang special pasal SUV ni adalah dia menggunakan sistem air suspension, di mana dia menggabungkan dengan sistem Magic Carpet Ride. Di mana kalau kita memandu dalam keadaan macam ni, sebenarnya kita langsung tak rasa pergerakan tayar, ataupun tayar tu telah menapis semua pergerakan dan menjadikan pergerakan badan kita di dalam chassis kereta ni nampak lebih stabil. Dan secara keseluruhan, tetapan 3 motor yang dihasilkan oleh kereta ini bagi saya sangat lancar, dan di mana dia punya sistem all-wheel drive juga beroperasi dengan sangat-sangat smooth. Untuk satu pengecasan penuh dan satu tangki penuh bahan api, sebenarnya kereta ini menggunakan sistem super hybrid ala-ala PHEV dengan bateri sebesar 75 kWh yang membolehkan kereta ini dipandu sejauh lebih kurang 355 km untuk satu pengecasan penuh dalam mod elektrik. Bercampur dengan tangki penuh, dia boleh dipandu sehingga 1200 km. Ini adalah satu pencapaian dan teknologi hebat daripada Zeekr yang mungkin akan sampai ke Malaysia kelak. Okey, untuk di bahagian belakang pula, dia memang menawarkan satu pengalaman yang agak cantik dan luar biasa lah. Saya akan tunjukkan beberapa setting ataupun ciri yang ada pada Zeekr 9X ni yang menunjukkan dia adalah sebuah SUV yang sangat mewah. Yang pertama, dia hanya ditawarkan dalam tetapan mod 6 tempat duduk saja, iaitu 222. Dan untuk tempat duduk di bahagian belakang, selain ditawarkan dengan ciri ventilation dan juga ciri mesin urut, dia ditawarkan dengan ciri lain, iaitu seperti ciri pemanas, iaitu ciri yang sangat penting untuk di kawasan yang sejuk seperti Harbin ini. Okey, Zeekr 9X ni dari segi saiz, dia punya panjang adalah sekitar 52399 mm, manakala dia punya lebar adalah sekitar 2029 mm. So kalau kita tengok, dia menggunakan rekaan two box design, tetapi dia punya rekaan menggambarkan bahasa badan seperti kereta yang lebih mahal seperti Rolls-Royce Cullinan. Manakala dia punya jarak kelegaan permukaan bumi adalah sekitar 288 mm dalam keadaan standard. Untuk platform yang kita gunakan sekarang, dia menggunakan suspensi double wishbone dekat depan dan juga multi-link dekat bahagian belakang. Cuma untuk kereta ini yang kita gunakan dalam hari ini, dia menggunakan sistem air suspension, di mana ketinggian dia boleh diubah dan boleh diselaraskan mengikut keadaan permukaan jalan ataupun mengikut kehendak pemandu. Okey, untuk di bahagian depan, ia masih menggunakan Majestic Grille yang biasa digunakan oleh kenderaan Zeekr lain. Anda boleh jumpa rekaan Majestic Grille ni pada bahagian depan Zeekr 009. Dan satu lagi elemen yang saya rasa nampak menarik pada bahagian depan ni adalah dia punya rekaan lampu yang berbentuk belian. So saya cuba rapatkan di sini dan anda boleh tengok rekaan dia sangat-sangat menarik. Nampak seperti belian, dan di bahagian ini dia punya ada diamond sedikit.
Rekad ini sebenarnya memberikan imej bahawa ini bukan SUV yang biasa. Sebaliknya ini SUV yang memang didedikasikan, memang khas untuk melawan SUV-SUV lain yang lebih mahal yang berada dalam kelasnya. Berbalik pula dengan sistem suspension yang digunakan, dia menggunakan sistem dual chamber suspension system dan electromagnetic vibration reduction system. Bagi Zeekr 9X, dia ditawarkan dalam dua varian utama, sama ada dual motor ataupun 3 motor. Bagi dual motor, dia menawarkan sehingga 900 PS. Manakala untuk varian yang paling tinggi iaitu varian 3 motor, ia menawarkan sehingga 1400 PS yang boleh memucut daripada 0 ke 100 dalam masa 3.1 saat saja. Bayangkan, walaupun kereta ini menyamai 3100 tan, torque yang dihasilkan adalah sekitar 1400 Nm torque. Memang sangat berkuasa dia punya powertrain yang ditawarkan. Ciri yang menarik yang kami jumpa pada platform yang digunakan oleh kereta ini, dia menggunakan ciri iaitu dipanggil Active Anti-Roll Bar dengan sistem sokongan 48 volt. Ini bermakna kereta ini boleh membuka ataupun menyambung dia punya active roll bar secara automatik bergantung kepada keadaan permukaan jalan. Kalau dia nak lalu off-road, mungkin dia akan buka, dan manakala kalau dia nak lalu on-road, mungkin sistem 48 volt dengan active roll bar itu akan disambungkan bagi memberikan perjalanan dan mengurangkan olengan chassis di seleko. Sama seperti kebanyakan kereta Cina yang lain, untuk sistem multimedia dia menggunakan chip 8295 Qualcomm Snapdragon. Dan untuk saiz skrin ini adalah sekitar 16 inci dengan OLED sistem touchscreen. Dan untuk setengah varian ada juga skrin untuk penumpang di bahagian depan, di bahagian sini. Manakala untuk bahagian pemandu, dia menawarkan skrin sebesar 6.3 inci. Dan sama seperti kebanyakan produk Zeekr yang lain, kereta ini menggunakan heat pump teknologi untuk mengurangkan kebergantungan kereta ini terhadap bateri untuk memanaskan kabin, di mana hasil buangan haba daripada bateri tadi akan digunakan untuk memanaskan kabin dan memberikan keselesaan kepada penumpang dan juga pemandu. Dan seperti yang saya tunjukkan sebelum ini, dia menawarkan sehingga 6 duduk untuk penumpang dan juga pemandu dengan seat yang menawarkan ciri zero gravity teknologi. Walaupun kereta ini banyak dikenali dengan teknologi skrin yang besar untuk mengawarkan kemewahan kereta, tetapi dia juga masih mengekalkan butang-butang fizikal untuk memudahkan pengguna dan pemandu yang lain menggunakan kereta ini. Sebagai contoh, kita ada hill descent control, snow mode dan juga pelbagai teknologi lain. Contoh, kalau saya tekan di sini, dia menawarkan macam mana kita nak mengawal off-road mode, shallow snow, deep snow, climbing dan sebagainya. Manakala di sini butangnya adalah butang untuk meninggi ataupun merendahkan kereta, dan di sini adalah butang untuk menawarkan pelbagai mod pemanduan yang boleh tawarkan seperti comfort mode, eco mode, sport mode dan juga individual. Okey, dari segi aspek keselamatan, kereta ni memang cukup canggih. Seperti yang kita boleh tengok di bahagian atas tu, dia menawarkan satu sistem lidar untuk mengawasi segala informasi yang ada di luar kereta. Seperti dia boleh mengesan kereta lain, pejalan berkaki dan juga penunggang basikal. Namun, dia bukan saja lidar. Kereta ini juga terdiri daripada beberapa gabungan package sistem keselamatan yang bagus, seperti 2 kamera di bahagian depan, 1 kamera di bahagian belakang, 4 kamera di bahagian sisi, 4 kamera untuk sistem sokongan 360 darjah, sistem radar ada 5 dan juga sistem ultrasonic radar sebanyak 12. Pendek kata, kereta ini memang cukup canggih dari segi sistem keselamatan aktif dan juga ADAS. Okey, sekian saja review kami berkenaan dengan Zeekr 9X. So, dengan harga, dengan ciri yang ada ditawarkan seperti sebuah kereta SUV mewah daripada jenama lain seperti Bentley ataupun Rolls Royce, kami rasakan kalau kereta ini dijual dengan harga 300 hingga 400 ribu, dia merupakan satu SUV mewah yang menarik yang boleh anda pertimbangkan sekiranya anda berada ataupun tengah mencari SUV mewah elektrik ataupun PHEV. Dan seperti biasa, kepada penonton yang baru jumpa channel Mekanika, boleh tekan like, boleh tekan subscribe, boleh tekan share dekat YouTube, Facebook, TikTok dan juga Instagram Mekanika Malaysia. Sekian, terima kasih dan sehingga berjumpa lagi.